Bagus. Mari strawberry dengan biskut. Sudah, Pai. Saya cuma ni janji apa-apa. Justru agak tua. Macam mana nak uruskan? Apa guna bulatan itu? Mungkin tidak. Putrani yang diperlukan. Oh, Rusa, apa yang kamu buat? Lihat bagaimana ia sepatutnya dilakukan. Gulungkan dengan gerakan lembut. Vinso Carrier terbilai de kaksher dengan trays talents pembakar. Opera seliki tuhar. Biskut Weizerfell. Saya tak boleh buat apa-apa. Idea? Biskut berbentuk bulat? Kan? Jadi awak boleh sahaja potong bulat dari dough dan cairkan mentega. Dan bahan paling penting ialah Skittles. Saya sendiri tak kisah menikmati biskut sebegitu sebagai snack. Kalau buat Enak yang sama bekar. guys. Wais siguro kami berikan suarang komen. Serdeper Ini adalah biskut Bierlebis saya. Sweater Boy. Ini adalah Sipar. karya seni. Kepala tukang daging itu tidak benar-benar kelihatan. Lihat sahaja rumah roti halia saya yang Apa yang mengagumkan. diperlukan? Akhirnya, idea It's a itu, Wexicran. saya akan Mirror check. menghias bumbung dengan Skittles. Dinding. Untuk sentuhan akhir, Sentuh. gula tepung. Dan rumah saya nampaknya sudah siap. Excuse me, will you wenyar dengan bola salji? Saya sudah percaya sama saya. Sayang. Embar yang duray. Tidak. Ya seperti api kecil. Kita perlu mendapatkan biskut dengan seger. Kita masih boleh diselamatkan. Oh tidak. Tidak kelihatan. Untuk menjadi sesuatu untuk diselesaikan di sini. Dan ini adalah biskut. Saya tidak pasti Anda boleh memakannya langsung. Kamu! Oh, apa yang kita ada di sini? Wow, rumah roti halia. Sangat cantik dan sangat lazat. Saya surmarin saya, Esther. Dan tidak boleh sebaliknya. Saya seorang profesional. Dan sekarang saya mahu burger. Dan cepat! Ya baiklah, semua es berawanya. Dan walau bis magista. Dari situ daging tikus. Oh, sungguh menjijikkan. Saya tahu. Daripada menggunakan daging tikus ini yang menjijikkan, Anda boleh menggunakan pes coklat yang lazat dan menyelerakan. Ia menjadi hebat. Sempurna. Bagaimana dengan orang lain? Begitu sempurna. Roti! Tidak perlu menggorengnya. Kerak yang rangup akan sangat berguna. Apa yang nenek tahu tentang kerak kemerahan nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengagumkan. Tetapi yang paling penting dalam burger adalah patty yang berjus. Saya akan pinjam daging Mike. Terima kasih. Dan sekarang, Anda perlu letakkan patty masa depan dalam kuali dan tunggu sekejap. Ya ampun. Sayang. Apa yang gawat buat tadi? Bawa saya ini. Sudah sweater free di bawah sawan. Hitung mutu saya untuk menggoreng marshmallow dan menambah kepedasan pada burger saya. And then sour bouillon marmalade. Lindy rice and surrender free cut. So, besurdan recipe. Apa pendapat Anda? Ay pang siya restoring na kaya sa master grabe burger ang paling sedap. Stis high face kipinganin. Chicken sambal chili payas tirpakan. Tidak pernah terlalu banyak daging. Dan sekarang, hanya tinggal menyusun sayuran dan keju secara berlapis. Saya setuju bahawa satu lapisan sangat membosankan, tetapi jika Anda membuat banyak lapisan, itulah yang Anda perlukan. Ya, saya beruang queer. Selamat ada di sini. Research ni aterings hawet. Oh, nung say pero hot. Our surawan ting is mas, siring is sauce. No prepare sa. Hiba na super ning siyam. Do chamel niya burger ini. Inayakan. Karaka mas chiva. Alamak. Sure, pinakina. Ayo, nenek. Lihat Idea betapa hebatnya bagus. kamu lakukan. Tadam! Wah, berapa besar. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang saya mau cuba cepat. Betapa berjusnya. Hebat. Sekarang Hugh, kawan saya. Oh, semuanya berantakan. Apa? Baiklah, sebab ada burger lain.
Silakan, mari kita cuba. Jam dan Nutella. Hebat. Tetapi Burger Chef menang. Tahniah. Wow. Kau udah tahu. Ya sudah aku lagi. Kali ini saya mahu ketul ayam. Adakah anda boleh buat? Senang sahaja. Baiklah. Nenek, bangun. Lihat, Jennifer mahu ketul ayam. Baiklah. Oh, tentunya. Mula-mula kamu perlu tuangkan sedikit minyak ke dalam kuali. Oh, Nenek. Bolehkah anda berkongsi minyak dengan saya? Terima kasih. Pelik. Kenapa ia tidak mencurah? Mungkin perlu goncang dengan lebih kuat. Oh, Di mana mereka ayo. diadakan? Oops, saus yang sederhana. Oh, saya orang yang merubahnya begitu. Hai Krisa, yang penting adalah sedap. Dan untuk menjadikannya sentiasa sedap, saya memasak dengan cinta. Ayam seperti diperap. Udah berusaha seperti coba nacuringan ayam yang kedannya dan sering gulungkan dalam keropok. Ageng. Sekarang yang strawberry penggorengnya. Sangat lezat. Dan baunya sangat sedap. Tidakkah anda mahu mencobanya, Chef? I udah sekret and terabas. Nugget iri butterboats cluster tinggi. Ibu Korean and super Korean emas in cyber diaper nijiannya juga sudah seni. Harus Korean pernakjubkan. Saya tahu performance industri aku bersusah Februari dan saya harus mengambil yang siap. Saya akan membalut nugget dengan keju dan kemudian saya akan buat serbuk roti paling sedap dari Cheetos. Untuk ini, saya akan pukul pack ini dengan baik. Mungkin berhati-hati. Oh, Jangan terlalu kuat. Nampaknya ia berjaya. Kita akan lihat. Ya, bagus. Sekarang mari tambahkan Cheetos ke nugget dan letakkannya dalam kuali. Saya sudah dapat rasa keenakan ini. Tak mau beri kepada bayi pun. Si hamburger. Baiklah berguna your nugget seperti sos tomato. Sargi super. Oh, siang. Mervera yung si Crowley's Town. Ada sini nugget emas. Rice ring riso. Baiklah. Saya harus yang seterusnya. Ya, saya suka yang ini lebih. Tetapi masih ada beberapa lagi. Yang merah. Hebat. Dear Cheetos sans tura. Ni pasti pivernya. Hore. Saya menang. Gak usah lihat. Kau sudah lihat? Kepedagan. Hey, pizza. Saya masih ikut. Tiada masalah. Cuba Saya apa? sendiri tak kisah. Sorry, saya seperti rawan ni. Pesto tomato yang di sini. Kau titiskan sedikit pada sekeping dan sapu perlahan-lahan dengan sudu. Dan sekarang keju, lebih banyak keju, lebih sedap. Dan pepperoni. Saya tidak mau mengganggu tetapi, lihat. Oh, ia terbang. Jangan risau. Sayang, ini, ambil sekeping baru. Terima kasih, Nenek. Oh, saya tahu. Tiada yang membosankan. Tomato, Tater Park Marshmallow. Susul amarus tersudu pain this man. Tuh. Dan sekarang, Sekarang stir your pizza. And sorry skills, si meron pernah berbihan. Bella sir hammer shop. Yeah, sunod na cari kayo the other Asian kerja berang professional. Pizza si rin menjadi yang paling sehat. Tak ada dua putih yang membosankan. Sirpi menjadikannya lebih menarik dengan mewarnakannya hitam. Menakjubkan. Lihatlah itu. Saya boleh buat lebih daripada itu. Dan sekarang kita canai asasnya. Sasarwari Tursen Hastus Pointing or Sauce Tomato Istimewa. Visitsin Pizza dati Wigidur Surexmet si restoran Italy terbaik. Irikas Farisari Kia Kejuring Adaris Chamoriak. Hens ko lang masuk untuk udang. Benspay de kosjit sendirian. Jirakra tambah kawan kupang. Awi turn kulinor dingiza kursto and sir to kulinir. Oh, berapa lama ia akan mengambil masa? Oh, siyempre ayos na siya. Sempurna. Mari coba pizza ini. Bellissimo. Sedap. Sangat bagus.
Lakukan. Agak bagus. Ketir kursetzer katir kurcher. Besar warna CDR shirt. Ew, apa itu? Oh, adakah itu betul-betul saya? Saya tidak akan... Saya akan mencobanya. Tetapi ini lebih menarik. Nampak macam Skittles. Ia kelihatan lebih baik daripada rasanya. Oh, basta pizza na regular and superior niya normal. And you berbau bermesado. Sayang? Betapa menakjubkan Sa teh ini. kuringi-kuringi ya. Insya kuringi. Tanya, Kemenangan yang sangat layak. pizza saya lebih baik. Tiada komen. Dan hidangan mana? Siapa itu? Saya bersedia untuk membukanya. Halo. Ini pesanan Anda. Ya ampun, beratnya kotak ini. Apa yang dia pesan? Baiklah, mari kita lihat. Di sini ada semua yang saya perlukan untuk membuat katil impian saya. Wah, betapa besarnya kayu ini. Letakkan di lantai. Apa yang dia lakukan? Oh, dia benar-benar jatuh dalam kotak. Hebat pagar saya. Besarnya. Elms your shop. Instant order. Where commerce? Aduh, itu sakit. Jadi, mari keralkan kotak itu. Mengang. Apa yang dia lakukan sekarang? Pembina Mary, mulakan kerja. Jadi, kita akan letakkannya begini dan begini. Bagus. Hasilnya baik. Ia akan menjadi sangat cantik tidak lama lagi. Ya, saya dilahirkan sebagai pembina. Katil 2 tingkat. Saya selalu impikan benda seperti ini. Wow, katil dia lebih baik daripada saya punya. Idea yang baik. Sekarang saya akan buat lebih baik lagi. Dibeli. Sekarang tunggu penghantaran. Oh, dah sampai. Hei kawan-kawan, ini untuk Anda. Terima kasih. Bawa masuk. Selesai, Cik. Mari kita mulakan. Wah, cantiknya. Katil dipasang. Sedikit lagi keindahan. Ingrid Maria sama Carrera lampu. Mari didapatkan gambar-gambar untuk membuat rumah lebih selesa. Dan sekarang, mari hidupkannya. Ya, ia cukup hebat. Itu saja. Wow, lapar liur awak jiran. Jadi bagaimana community? Siapa yang jahat sekarang? Oh, aduh. Sakitnya. Dan apa yang dilakukan jiran di sana? Jangan mengintip. Tolong. Apa yang akan saya buat? Idea. Sire's Creamer Prayer Kemana-mana. Kismis sangat bagus. Nalas ini juga akan berguna? Walaupun saya tidak mempunyai banyak uang, tetapi saya mempunyai fantasi. Bagus. Tak nampak lebih teruk daripada Jennifer. Aduh, Mary, kenapa kamu melempar alat-alat di sini? Dari mana awak dapat langsir yang keren ini? Wah, sekarang kain meja itu akan digunakan. Wah, ia menjadi buayan yang hebat. Ia sangat selesa. Hei, jiran, apa kabar? Hidup agak membosankan. Idea yang bagus. Aku biar everything fork. Mary Albert Sabru. No, it's double. Salamat Singting. Personal rhythm. Tambahan pula Diuvad. Ia lebih tinggi, lebih laju. Di sini dan di sini. Starter shake. Sarir kayas. Silver tapent. Tirek say sir, wesigo. Saya tunggu kamu semua di party saya. Hello, gadis-gadis. Lihat rumah saya yang hebat. Wow, ia hebat, Jennifer.
Ia sangat selesa di sini. Kita adakan parti pribadi. Jangan benarkan sesiapa masuk. Jadi, tiba masanya untuk mula berseronok. Oh, Ayah saya ada idea yang hebat. Mari kita mula bekerja. Jadi, alas meja. Sekarang pinggan mangkuk. Dan hal wanavada was based terus sadar saya. Apa dengan hero kan? Mari kita rekordkan musik. Oh, Hafidzu. Bagaimana dengan kamu, Mary? Baiklah. Itu sahaja. Jiran. Masa untuk tindakan tegas. Keselamatan. Saya ingin mengadu tentang bunyi bising di bilik saya. Oh, dan itu untuk saya. Selamat petang. Apa masalahnya? Ikut saya. Saya akan tunjukkan semuanya. Ini dia, pelanggar peraturan. Kami akan selesaikan sekarang, Cik. Apa yang sedang berlaku? Hei, siapa kamu? Ada aduan mengenai kamu, Cik. Saya rasa saya tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Oh, Pirate Cypher first intern to Bureau-Dare. So, tinggal, Cik. Hei, apa ini? Idea lain. Apa yang saya ada? Sebuah globe yang dingin dan bercahaya. Dan sekarang Syakiriyat. Current reminder. Saya pasti Jennifer akan menggigit siku. Sempurna. Happy ambis the timbal kaying getekada vida globe. Wow, itu adalah bola disco yang hebat. Sekarang, suasana party sentiasa bersama saya. Ya, dan untuk bahagian cakra yang tinggal, kita akan membuat hiasan untuk dinding. Hebat. Bilik saya bersinar. Sekarang, tiba masanya untuk memeriksa. Sekarang music and... Saya bersirap. Iso sinara bising. Apa yang meron? Oh, wow. Mari kita lawat, Mary. Hello. Kau datang untuk lihat apa yang ada di sini. Ira memang hebat. Apalagi yang akan Anda pikirkan? Oh? Satu idea. Kotak Bagaimana kalau- yang hebat. Aha! Betapa hebatnya mentol lampu ini. Dan sekarang saya perlukan seutas cord. Bagus. Sedikit merah muda. Hot knife for this therapy. Apa yang dia cadangkan kali ini? Begitu selesa. Betapa menariknya. Saya suka rumah saya. Itu sahaja. Pekerja, cepat sikit. Mari. Sambringan sa rare bersinar di Stian. Nia, what curi teruk daripada jiran saya. Ya, Pat, seperti yang saya perlukan. Spray brace. Hai, itu ya kali. Ini untuk awak. Hei. Oh, wow. Hebatnya. Lebih baik daripada awak. Kan? Oh, apa yang berlaku? Oh, tidak. Ini api. Kami ada pemadam api. Kami akan... University. Tangan risau, Jennifer. Who's one to roll? Selesai. Serius na? Maaf. Jennifer, kita santai sa buri-buri ng chito mo. Okay, mari kita pergi. Di sini pun sejuk, kan? Ya, sangat bagus. Itu. Kenali kawan mainan saya. Baiklah, apa yang kita ada dalam pusingan pertama? Baiklah. Av Tandas o Chule, Aduiger Veridik, Avoimer the Corey Brittany, Tandas, Beer Size, Yerkir, and Tankwats Guri, Adas Danday, Na Late Ori and Tandas Nicole, Ibanak Shube. Baiklah, saya akan jadi yang pertama. Sorry, Mark Sayanos. Yang kami berbal dengan baik, tetapi saya perlu mencuba gula-gula. Richard Sawyer sangat lucu. Sebenarnya sangat manis. Saya tidak pernah makan dari Sandas sebelum ini.
Wah, ada yang tak kena. Monica, bibirmu, ia seperti pelangi. Hebat. Sekarang giliran Britney. Saya tidak tanya bagaimana Anda akan menghadapinya. Ada begitu banyak gula-gula. Saya tahu ada banyak gula-gula. Tetapi pertama, saya akan tuangkan ke atas meja. Kemudian, mari kita bahagikan mengikut warna. Sedikit lagi. Kawan-kawan, saya hampir siap. Ayo. Oh, ayo. Dan itu sahaja. Saya ada jejak gula-gula. Sekarang saya akan makan setiap jejak dengan bantuan straw. Mari kita cuba. Ia bukan sahaja sedap, tetapi juga menyeronokkan. Saya tertanya-tanya apa yang akan berlaku kepada Britney. Wow. Pakaian dan rambut Anda. Ia telah berubah warna. Sangat cantik. Rambutnya merah. Mari kita teruskan. Apa yang menanti Anda sekarang? Mari kita lihat. Beda. Wah, rambut hijau. Sangat cantik. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Baiklah. Saya sangat lapar. Hei, Britney makan semuanya. Wah, saya nampak hebat. Nicole, sekarang giliran kamu. Ya, saya suka. Apa itu? Apa? Tidak, gadis-gadis. Saya tidak akan berkongsi. Ia mau makan semuanya sendiri. Kamu sudah habis bahagian kamu. Mungkin ia tidak cukup untuk saya. Wah, saya boleh rasa sesuatu. Nicole, apa yang salah dengan kamu? Kamu sangat kelakar. Lihat dia. Kamu sudah jadi badut. Apa? Badut? Oh, itu mimpi ngeri. Saya memang kelihatan seperti badut. Saya tidak suka, betul-betul. Oh, apa pula kali ini? Donat brokoli? Britney ada yang bersaiz sederhana. Tapi bagaimana dengan Monica? Oh, tidak. Ia sangat besar. Hai. Baiklah, Nicole sukarela menjadi yang pertama. Mari kita lihat apa yang berlaku. Jessica selakuannya dengan sangat cepat. Mungkin tidak bagus, tetapi saya sangat bertuah. Saya ada yang kecil. Ia menjijikkan. Saya rasa tidak sihat. Nicole. Baiklah, giliran Britney. Mari kita mulakan. Saya rasa Anda ada idea. Tunggu, kamu tidak boleh buangnya begitu saja. Kamu patut makan. Ayo, Britney. Ia menjengkelkan. Tunggu. Saya tahu cara untuk menjadikannya sedap. Saya ada idea yang hebat. Apa masalahnya? Saya akan tambah sedikit taburan. Tunggu, gadis-gadis. In segerigis ini baik. Nah, antri ciburan hijau. Wah, Britney, itu sudah kelihatan cantik. Hebat. Adakah Anda teruja untuk mencobanya? Baiklah. Mari kita lihat. Saya benar-benar berharap rasanya lebih baik dengan cara ini. Oh, tidak. Taburan pun tidak membantu. Awak rasa tak sihat? Cepat pergi ke bilik air. Saya rasa sangat teruk. Siapa yang mencipta donat brokoli yang mengerikan ini? Ia membuat saya rasa mual. Ia menjijikkan. Tetapi sekarang saya rasa lebih baik. Gadis-gadis, saya kembali. Baiklah, siapa seterusnya? Monica? Saya tidak tahu. Ia sangat menakutkan. Gadis-gadis, saya benar-benar tidak mau... Tolonglah. Gadis-gadis, mari sokong Monica. Betul. Dia belum tahu apa yang menantinya. Dia memerlukan sokongan Anda semua. Monica, Anda boleh melakukannya. Gadis-gadis, ini teruk. Rasanya tidak sedap langsung. Baiklah,
Saya akan gunakan kuasa saya. Saya akan makan semuanya. Gara-gara saya. Saya melakukannya. Saya makan semuanya dan saya rasa tidak sihat. Saya akan muntah. Apa yang patut saya buat? Saya tahu, biar saya tampal mulut awak. Ia akan lebih baik begini. Oh, Monica bertukar hijau. Hah? Oh, yay! Apa? Adakah itu lendir? Apa yang sedang berlaku? Itu mengerikan. Saya semua kotor. Monica, adakah itu awak? Awak meletup. Baiklah, sekarang kita ada Coca-Cola. Brittany, itu kecil. Monica ada Coke size sederhana. Hebat, tetapi Nicole paling bertuah sekali sebotol besar. Hebat. Mari kita mulakan. Brittany, kamu boleh pergi dulu. Baiklah, ia sangat kecil. Tunggu, ia coklat. Saya tertanya-tanya apa di dalamnya? Wah, beruang gummy. Saya akan memakannya. Ia sangat sedap. Tapi saya hanya dapat satu. Nicole, lihat! Ada seekor naga. Oh, ia sedang terbang. Hebat. Aduh. Brittany, Nicole menangkap kamu. Jangan buat ini. Mari kita mulakan. Baiklah, giliran saya. Baunya sangat sedap. Saya tertanya-tanya apa di dalamnya. Oh. Wah, lihatlah. Periksa sendiri. Ada jelly. Oh, baiklah. Baiklah, saya akan menikmatinya sekarang. Wah, benar-benar luar biasa. Hei, ayo. Monica, saya rasa kita ada masalah. Hati-hati. Ada orang lain yang sangat suka jeli madu. Awak tahu siapa itu? Biker, siang sidiran Nicole. Ya, biar saya cuba Coke saya. Saya ada botol besar. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalam. Penutupnya sangat bagus. Apa? Mari kita lihat. Hah, saya pecahkan ia. Wow. Apa masalah dengan kamu? Apa yang awak ada di situ? Gadis-gadis, itulah bubu yang sebenar. Betapa cantiknya. Nicole, awak sangat bertuah dan beg awak kelihatan sempurna sekarang. Ya, dia bertuah. Tetapi sekarang, Nicole terganggu oleh coklat dan saya mahukanlah bubu dia. Ia sangat comel. Saya mahu bermain dengannya. Jangan sentuh. Saya sedang bermain, Monica. Hei, Brittany. Nicole tidak akan gembira mengenainya. Gadis-gadis, betulkan secepat mungkin. Lakukan sesuatu. Ada idea? Oh, pita pelekat. Itu tidak buruk. Aban. Saya harap Nicole tidak akan perasan apa-apa. Walaupun pita itu sepatutnya berwarna biru. Baiklah, letakkan pada beg itu cepat. baiklah. Saya hampir selesai dengan coklat. Mari lihat bagaimana labubu saya. Hei, ia rosak. Adakah awak yang buat begitu? Siapa yang benarkan awak sentuh labubu saya? Mari sini, saya akan kejar awak. Dan sekarang kami ada gula-gula getah dan berus. Nicole mempunyai saiz purata. Baiklah. Bagus. Bagaimana dengan Monica? Wah, itu sangat besar. Dan apa ini butang? Menarik. Saya pun berminat. Millie, saya mula sekarang. Anda boleh pergi selepas saya. Mari kita perah keluar. Wah, dan masa untuk memberus gigi saya. Betapa sedapnya.
Apa? Tunggu, gadis-gadis. Ini adalah gula-gula getah sebenar. Lihat ini, mengembungkan belon. Ia berjaya. Ada sesuatu di dalam. Mari kita lihat. Wow, tang lagas. Kawan-kawan, jangan lupa untuk buat begitu. Dan jangan lupa tentang loceng. Terima kasih. Sekarang giliran Nicole. Mari kita lakukan ini. Membuka ubat gigi. Memicitnya ke atas perus gigi. Wah! Baunya sedap. Wah, gadis-gadis. Ini adalah gula-gula getah sebenar. Mengembungkan belon. Ya, sungguh hebat. Terbanglah gelembungku. Oh, ia ada di muka saya. Itu mengerikan, Nichols. Awak ada kekacauan gula-gula getah, tapi ia menjajakan. Sekarang giliran Monica. Oh ya, saya akhirnya boleh tekan butang itu. Baiklah. Oh, itu berus yang besar. Mari kita mulakan kerja. Oh, saya akan memerah ubat gigi ini sekarang. Ia sangat berat, tetapi sangat keren. Saya tidak pernah mengalami sesuatu seperti ini sebelum ini. Baiklah, Monica. Gigi awak akan jadi sangat putih. Luar biasa. Tunggu. Awak okey? Gadis-gadis, mari kita bantu kawan kita. Tarik berus itu. Baiklah. Ayo, gadis-gadis, terus tarik. Tak banyak lagi. Wah, ia berjaya. Monica, awak okey? Saya diliputi gula-gula getah. Sungguh mimpi ngeri. Saya perlu membersihkan semuanya. Ops, bukan salah dia.